Dalam sejarah manusia, tiada satu fitnah yang lebih besar, lebih licik dan lebih mengelirukan selain fitnah Dajjal. Dari sudut bahasa, Dajjal bermaksud menutup kebenaran dan menggantikannya dengan kepalsuan yang kelihatan indah. Dia bukan sekadar pendusta, dia adalah lambang pendustaan yang melampau. Satu tipu daya yang dibungkus dengan keindahan. Dajjal menyembunyikan yang hak dan menampakkan yang batil sebagai kebenaran. Inilah sebabnya dia datang dalam lafaz mubalaghah, kerana pendustaannya luar biasa, tapi berlapis, terancang dan memikat. Manusia tidak ditipu kerana kejahatan semata-mata, tapi kerana keindahan yang menyesatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan umatnya dalam kegelapan. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, baginda menyifatkan Dajjal dengan jelas. Sesungguhnya dia seorang pemuda. Rambutnya kerinting, matanya menonjol ke hadapan. Dajjal adalah manusia, bukan simbol, bukan roh, tapi makhluk nyata yang membawa fitnah luar biasa. Dan kebutaannya bukan sekadar fizikal, tetapi tanda bahawa dia tidak sempurna. Namun, manusia akan melihat syurga di tangannya dan neraka di sisinya. Hakikatnya, apa yang kelihatan menyelamatkan, itulah yang membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang peringatan tentang Dajjal, bukan kerana baginda takutkan Dajjal, tapi kerana baginda kasihkan umatnya. Jika kamu keliru, ketahuilah, kebenaran tidak pernah memerlukan tipu daya.